Virus. Ini masak untuk kawan. Kita masak 2 lauk. Udang masak lemak dengan kangkung goreng belacan. Yang ini macam Arab ni, Dr. Fairuz nama dia. Tugas dia keratlah kangkung tu macam mana pun asal boleh makan. Yang ni pula Zuraidi. Sebab nampak dia cool, kita bagi dia kelar ikan tu sampai minyak panas. Yang ni chef paling win. Tengok cara potong tempe pun dah tahu dia rajin masuk dapur. Nampak tu, dia terbalikkan ikan guna tangan je guys. Ni lah mastermind kita, Bro One Min. Sementara aku menumis rencah masak lomak udang. Sompek lah kita orang mengimbau trip kami ke Indonesia baru-baru ni. Next trip guys. Sudah. Kepala ikan bawal ni manalah pula. Guys, udang masak lomak ni korang kena pastikan udang tu betul-betul merah-merah tau. Merah-merah jadinya. Baru masukkan santan. Santan ni pula ikut korang. Kalau rasa nak pekat, masuk banyak. Kalau nak cair, masukkan sikit. Ikut korang lah. Kalau nak lagi sedap, tambahlah kacang panjang. Yang ni masukkan bila dah tutup api tu, baru dia fresh. Tak ada layu. Ayam goreng ni pula untuk yang tak tahan pedas. Kita masak kangkung goreng belacan 1, 2, 3, 4 orang. Bila lelaki masak. Bila lelaki masak. Ni kuah ikan bawal tadi, sweet and sour. Sour lah. Sweet and sour. Okay guys, waktu berbuka dah masuk dah. So apa lagi, senduk lah apa yang patut tu. So selamat berbuka guys. Assalamualaikum. أشهد أن لا إله إلا الله. Yang ni pula tuan rumah tengah siapkan pencuci mulut kita orang. Apa pun terima kasih tuan rumah, Dr. Wan, kerana bagi izin kita orang main masak-masak dalam rumah dia. Thank you doktor. Next plan apa ya?